Okey. Dia kira kan, dia boleh buka dah kan, boleh bayangkan kan macam mana? macam jalan hidup cerita yang kita lalui lah. Apa yang kita nampak sebenarnya kita gambarkan. Gambarkan kau tulis siap-siap supaya kau tak lupa lah. Babak dalam rumah. Lepas tu ni. Okey. Kau kena reka sebenarnya. Macam kita yang ada kat sana. Kita bayangkan kita ada dalam scene tu. Dalam cerita tu. Okey. Kau kena bayangkan. Dia sebenarnya apa yang kita tulis tu, kita bayangkan. Aku bayangkan apa yang terjadi kan. So, tangan laju. Dah nampak tu tulis lah. Okey. Soalan ni aku rasa menarik. Kan pelakon, bila berlakon kan, dia berlakon pelbagai karakter. Okay. Dia pada satu masa tu dia akan ada masalah kecelaruan identiti. Betul tak? Sebab dia banyak sangat, dia perlu in character kan. Contoh, satu filem ni dia jadi penjahat, satu filem ni jadi ustaz, satu filem ni jadi progol kan. So dia jadi kecelaruan identiti. Banyak yang jadi macam tu. Sampai pelakon cerita Joker yang sampai bunuh diri apa semua tu kan. Okey, adakah benda macam ni akan terjadi kepada scriptwriter sebab dia nak menggambarkan keadaan tu?